Oyen memang tak boleh diharapkan. Nampaknya saya sendiri yang akan cari. Gayanya nampaknya macam dia tu. Betul lah dia tu. Nampaknya saya yang jumpa. Oyen memang tak boleh diharapkan. Itulah cerita. Sebab saya kenal sangat dia. Dia punya belakang adalah sesuatu yang saya kenal dia. Lepas tu kaki dia tak betul-betul merah tau. Kalau yang merpati liar, kaki dia akan betul-betul warna merah. Okey sahabat, tu cerita saya. Saya kenal dia. Lagi satu saya boleh bezakan dia sebab kalau merpati yang dia kaki dia memang betul-betul merah. Citu saya ni dia kaki dia tak merah sangat. Nampak dia daripada atas. Jadi lepas saya turun, dia terus lari ke court badminton ni. Memang kat sini memang burung merpati akan berkumpul kat sini. Kadang-kadang banyak orang bagi makan kat sini. Saya tabur makanan, umpan diorang. Diorang tak nak dekat lagi. Diorang masih takut lagi. Bye-bye Citu. Hiduplah dengan bebas, terbanglah dengan bebas bersama rakan-rakan anda. Alhamdulillah dia pun dah sihat. Dia dah boleh terbang dengan kuat. Dan sekarang dia dah bersama dengan kawanannya. Alhamdulillah. Dah selesailah tugas saya untuk menjaga Citu. Sekarang dia perlu hidup dengan bebas. Dia boleh terbang dengan bebas. Kembalilah dia kepada alam yang liar. Bye-bye Citu. Okey sahabat, hari tu saya bawa Citu keluar. Selalunya saya akan letak Citu di bahu. Saya akan keluar. Hari tu mungkin memang dia nak terbang kan. Saya keluar je, dia terus terbang. Dia terus terbang ke arah luar ni lah, ke arah pokok dia. Jadi saya mampu tengok je lah dia terbang. Sayang saya tak dapat kongsikan pada sahabat masa dia terbang bebas tu. Mana Citu? Citu mana Oyen? Citu gimana? Citu dah tak ada dah kat situ. Mana Citu? Oyen, Citu mana? Janganlah sedih. Oyen. Tinggalkan dia. Ya, merayak lagi. Sibuk ngawet putih belang kan. Nak Citu dah tinggalkan dia. Sian dia. Dia tinggal sian dia.